ambil nasi gandang. I terlupa dompet I. Dalam suruh tanya dompet aku kat bawah dah ambil ke belum. Tapi sebenarnya dia dah pegang dah dompet aku. Aku siap cakap tadi, tak apalah dalam kereta je pun. Patut dia marah aku. Dalam kereta pun. Sebenarnya dia nak suruh kau cari. Kau cari, aku nak celen. Tapi payah ke tak? Takut. Kita akan terbalik macam tu sekejap lagi. Ni challenge dia, kita kena diam dalam semua ride-ride tau mah. Pirate, roller coaster. Aku tak nak pegang ais cream. Suara korang je. Maybe this time is last time sebab korang punya annual pass akan end February. Yes. Tapi Februari kita orang busy. Busy buat apa? Aku banyak kelas. Sebab kita nak try Splash Mania. Apa? Rawang yang main tu. Kita nak try Splash Mania pula lepas ni. So this is the last time we going to Sunway Lagoon. Sekarang kita nak naik Vuvuzela. Pembukaan ride kita. A few moments later. Untuk Express, ini untuk kita orang. Sekarang ni sebelum masuk dekat dalam tu, kita orang akan kumpul dulu kat sini. So tak tahulah macam mana kosong. Tapi atas tu memang kosong. Kosong guys? Kosong. Lepaskan one by one. Oh, dah tak ada palang kat tengah. Ada palang. Adalah Nurul. Aku takut je nak kerikat. Maaf ya, saya terpaksa tutup handphone. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Takiran. A few moments later. Oh, no challenge dekat Vuvuzela kita fail sebab ada orang kena tampar dengan air tadi. So, dah terjerit. Dan aku rewind balik je kena tampar dengan air. Weh, aku dah campak keluar daripada pelakon tu. Aku daripada diam. Aku diam tau. Aku tiba-tiba kena tampar. Weh, bunyi dia macam kau kena lempang tau. G-Force ni daripada naik bagi jumping kat situ. This one is safer than that one. Ini sebab aku macam itu je. Aku nak naik tu. So, aku nak feel masa macam aku naik tu. Payah lah. Itulah kita tanya. Dapat lah je reaksi masa. Dan segi-segi harga kan. Tengok berat. Tak maaf cakap, memang tak mampu. Sorry Aku takkan support pun kau pergi bagi jam. Aku nak GeForce. Tapi kenapa GeForce pun kena 40? Apa kena mengenai Sebab langsung terlampau gelang gelang. menyesal pula aku timbang dulu pagi tadi. Apa nak naik? Payah. Let's go main gelosok. Gelosok.
Weh, gulak. 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 A few moments later. Patut kau kita orang video TV malam. Orang yang gila dia. Dah penat-penat ni. Kami lampang pula. Malam ni aku nak tanya Jah soalan. Jah, macam mana kalau malam ni dia buat in real life live kat YouTube? Aku tak nak masuk dalam dia punya YouTube. A few moments later. A few moments later. Ada kambing. Boleh masuk lah. Dia buka kan? Tapi dia kan kecil lagi. Tak kacau ke? Jangan pegang. Pegang. Jom sana. Dia gigit ke? Aku takut dia gigit. Kau tengok tak yang budak telinga putus tu? Sebab kena gigit dengan kuda. Weh. Wih, ni burung yang Jihan pegang. Baru first time Kira nak naik, guys. So, di situ saja. Bye. Bye. A few moments later. This is us for roller coaster. Nonchalant challenge part 2. Couple inline, guys. Okay, hari ni kita nak buat nonchalant challenge. Kita diam je. Tengok jadi ke tidak. Tak boleh jerit, tak boleh gelak. Gelak pun tak boleh. Tak boleh. Nasyid. Jangan gelak. Aku risau tadi. Lambat lah. Masih dah nampak tak pernah. End of flashback. A few moments later.
hampir muntah sangat dah. Ya, lihatkan Nurul mesti muntah dia. Yang kena kata Nurul, Ina, boleh leleh mata aku. Oh ya, nak tahan mual dulu. Ya Allah. Terima kasih korang melayan saya. Baru naik sebab selalu tak ada slipper panas. Sebab nak pijak ni panas. Let's go. Tadi nangis. Aku betul rasa tu. Okay, ada rupanya dekat Tomaha. Asyik baik ada. So, korang rasa dia hidup ke tidak? Mana muka dia? Dia? Ina. Weh, aku jumpa. Weh, aku tunjuk gambar tu nanti. Burung ni yang berak ke aku. Annyeong. Hello. Wah, wait, dia terbang kakak. Dia nak fly. Dia berak guys. Dia berak. Wow. Kita lalu tu rupanya memang time gambar dia. Wow. Dia gaduh. Dia cakap dia dengan orang tu. Communication is key lah. Orang bergaduh guys. Diorang protes guys. Ada orang. Tu tengok post tu. Tempat yang paling kita orang trauma. Kita tak pernah jejak sini Konak African bullfrog. Bapak katak. Ni besar katak dia. Weh, ni pun katak ni. Tapi aku tak nampak. Oh ni. Comelnya iya. Weh, lagi besar pertangan kau je ha. Ya, apa weh? Dia dia gerak. Macam pula. Macam dinosaur tu. A few moments later. Sorry Nurul, kira kita orang terpaksa sebab tengok tak ada orang lagi. Jadi kita pergi main dulu. Sorry Kira dengan Nurul, kita betray korang. Terpaksa betray korang.
annual pass kita dah habis. Annual pass kita orang expired Februari. Bulan Februari kita tak akan pergi sini. And kita orang tak nak renew, dah bosan. Kita orang akan pergi waterpark lain. Komen. Kita orang patut duit je. Flash Mania ataupun yang Penang tu apa? Ya, Penang Escape. Escape Penang. Weh, apa ni? Dah siap. Lepas ni kita nak pergi mana? Jeng. Kau nak tengok gambar tadi kau kata? Ha. Ada ke? Ada weh, dia tangkap gambar kita orang. Betrayal. Sebenarnya apa? Pengkhianat. Pengkhianat. Annyeong, Bubuzela. Annyeong semuanya. Kita jumpa lagi pada tahun hadapan tiba. Ya ke? Kita tengok ya. Bye. Bye-bye. See you. This is the last, insyaAllah lah, the last time. Don't worry, kita ada kejutan sekejap lagi. Tak tahu apa kejutan ni, saksikan. Tiba. Dah, bye-bye. A few moments later. Annual pass pun dah habis, rock climbing tak naik-naik. Apa tu? FOMO. Wow, panas. Ni Jiha tengah cari mangsa untuk tangkap gambar kita orang. Tapi semua dah excited nak balik. A few moments later. Kita orang kat mana? Kuala 59 boleh dua cok. Jadi dia pakai sendiri. Ada boy kecil. No, ingat tak yang aku tak gambar segini. Adik kau terlalu menstreskan. T-shirt je. Orang nak belanja milih. Stres. Tapi aku rasa bawang besar lah Nurul. Kita selalu beli ambil M. Kita orang selalu beli dia M. Motor apa tu? XL. So aku ingat saya dia. Lagi dung. Ha? Wake up je. Supaya itu kan warna kuning tu yang ni. Kira dah ambil tak? Oh alah. Kau nak ambil yang macam sorry. Gambaran ni aja. Kita orang nak masuk Nurul cakap Cima muka macam siapa? Ha? Cima muka macam siapa? Amma. Nurul, come here. Nurul, sabar aku tunjuk tunjuk. Sama ke korang? Sabar. Zoom kan. Sama ke? Tengok mengerja. Total damage. Total damage. Dia pun 3 helai, kau pun 3 helai. No, aku satu. Oh ya. Lupa. Dengan bagus. Semua aku nak. Dia dah FOMO. Semua kan dia panggil. $210 Alright. So dalam 690 lebih. No. Lower than that. Lower sikit lah. So 50 to 500 adalah. No. 442. Jiho. Ni yang FOMO aku ke dia? I don't know what to say lah. Satu, dua, tiga. Apa aku cakap? Daripada tak ada orang jadi gambar orang je. Kau tunggu kau ni. Wisma. Aku tengok dia macam penat je. Tak payah. Sorry. Yang banyak bukti dalam ni ambil. Alamak, banyak slipper ni. Salah sarung ni kan. Where's my shoes? Oh, dengan needle tau.
payah pulang. Okay, setelah Sandaregon dan JTT, kita makan ya. Kita makan last tadi kat Mamak guys. Cuba teka pukul berapa last kita makan. Tak yalah. It's okay, we are FOMO. Aku dah pun the news. Just admit it lah, guys. I